Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 7 akan menerangkan tentang ideologi dan isu semasa. Jadi ini adalah ahli kumpulan kami. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan perkembangan modernisme dan pasca modernisme yang membawa kepada relativisme pasca moden. Jadi modernisme ni muncul pada zaman pencerahan di Eropah dan dia menekankan penggunaan akal, sains serta pemikiran rasional untuk mencapai kemajuan dan juga mencari kebenaran. Jadi ideologi ni dia beri kesan besar kepada perkembangan masyarakat moden kini. Namun, pelbagai krisis sosial dan juga perubahan nilai yang menyebabkan masyarakat mula mempersoalkan idea kebenaran mutlak ni. Oleh itu, lahirlah pasca modernisme yang lebih menekankan kepelbagaian pandangan dan juga tafsiran seseorang individu tu. Jadi pemikiran ni akhirnya melahirkan relativisme pasca moden. Cabaran ideologi dalam orientasi pemikiran masyarakat kontemporari dapat dilihat melalui pengaruh liberalisme dan individualisme yang semakin berkembang dalam masyarakat. Ramai individu lebih mengutamakan kebebasan diri sehingga nilai agama dan budaya semakin dipinggirkan. Selain itu, penyebaran maklumat tanpa kawalan di media sosial juga menyebabkan berita palsu dan ideologi negatif mudah mempengaruhi masyarakat. Pengaruh budaya Barat turut mengubah gaya hidup masyarakat sehingga identiti budaya tempatnya semakin hierarkis. Di samping itu, masyarakat kini lebih cenderung kepada gaya hidup hedonistik dan materialistik dengan terlalu mengejar hiburan dan kemewahan. Akibatnya, nilai moral dan hubungan sosial ini semakin lemah. Kurangnya pemikiran kritis juga dapat menyebabkan masyarakat ini mudah terpengaruh dengan trend serta suka membezakan maklumat yang benar dan maklumat yang salah. Seterusnya, saya akan menerangkan secara ringkas tentang garis masa ideologi berdasarkan 3 zaman utama, iaitu medieval, modernisme dan pasca moden. Yang pertama adalah zaman medieval. Pada zaman ini, masyarakat sangat dipengaruhi oleh gereja dan agama. Agama menjadi sumber utama dalam menentukan kebenaran, moral dan cara hidup masyarakat. Kebanyakan manusia pada waktu itu menerima sesuatu tanpa banyak persoalan kerana mereka percaya kepada autoriti agama. Seterusnya ialah zaman modernisme. Zaman ini berlaku apabila manusia mula menggunakan akal, sains dan logik dalam memahami dunia. Ideologi seperti sekularisme, humanisme dan liberalisme mula berkembang. Masyarakat mula menuntut kebebasan dan hak individu serta tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada agama dalam kehidupan harian. Dan akhir sekali ialah zaman pasca moden. Pada era ini, masyarakat mula mempersoalkan sama ada sesuatu kebenaran itu mutlak ataupun bergantung kepada pandangan individu. Oleh sebab itu, muncul pemikiran seperti relativisme, subjektivisme dan skeptivisme. Kita dapat lihat kesannya pada masa kini melalui media sosial di mana setiap orang bebas menyuarakan pendapat masing-masing. Seterusnya, saya Nur Iwani Syahira akan menerangkan tentang modernisme. Modernisme bermula sekitar abad ke-18 dengan adanya gerakan Enlightenment. Pada waktu ini, masyarakat mula berubah daripada cara berfikir secara tradisional kepada pemikiran yang lebih terbuka dan menekankan ilmu pengetahuan. Antara tokoh utama dalam modernisme ialah Immanuel Kant daripada Jerman serta John Locke dan David Hume daripada Britain yang banyak menyumbang kepada perkembangan idea falsafah moden. Di samping itu, modernisme turut menekankan kepentingan akal fikiran yang rasional dalam menentukan kebenaran. Ini bermaksud sesuatu perkara perlu dinilai menggunakan logik dan bukti. Bukan hanya menerima secara membuta tuli berdasarkan tradisi atau kepercayaan semata-mata. Selain itu, modernisme juga mengagungkan kejayaan sains dan kaedah saintifik atau empirical. Maksudnya, pengetahuan diperoleh melalui kajian, pemerhatian dan eksperimen untuk mendapatkan bukti yang betul dan sahih. Pada masa yang sama, modernisme turut membawa perubahan dengan meninggalkan ciri-ciri lama masyarakat medieval yang berteraskan keagamaan dan bergerak ke arah cara hidup yang lebih moden dan rasional. Hasil daripada itu, muncul keyakinan baharu bahawa manusia mampu mencipta kehidupan yang lebih baik serta membina budaya baharu yang berasaskan rationality dan kemajuan sains serta teknologi. Akhir sekali, idea modernisme ini diteruskan pada abad ke-20 melalui perkembangan sains dan tokoh falsafah seperti Bertrand Russell dan Karl Popper.
Kesimpulannya, modernisme menekankan bahawa manusia boleh mencapai kemajuan melalui penggunaan akal, sains dan pemikiran rasional dalam kehidupan seharian. Saya akan menerangkan mengenai pasca modernisme. Pasca modernisme merupakan satu aliran pemikiran yang muncul sebagai reaksi terhadap pandangan moden yang terlalu menekankan logik, rasional dan kaedah saintifik. Aliran ini menentang konsep logocentrism, iaitu kepercayaan bahawa akal dan logik merupakan sumber utama untuk memahami kebenaran. Menurut pasca modernisme, sesuatu rationality, objectivity dan kaedah saintifik semata. Selain itu, pasca modernisme menekankan bahawa manusia bukan sekadar makhluk yang berfikir secara logik. Manusia juga mempunyai aspek emosi, intuisi dan kerohanian yang memainkan peranan penting dalam memahami kehidupan serta pengalaman manusia. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap sesuatu perkara tidak seharusnya bergantung kepada fakta dan data saintifik sahaja. Seterusnya, pasca modernisme bersifat bahawa sains bukanlah satu ilmu yang bersifat paradigmatik, iaitu bukan satu sistem pengetahuan mutlak yang mampu menjalankan semua perkara. Pandangan ini berbeza dengan positivisme logikal yang bertolak ansur metafizik dan hanya menerima perkara yang dibuktikan secara saintifik. Sampai itu, pasca modernisme juga melihat bahawa ilmu sains mengandungi aspek yang tidak semestinya bersifat rasional atau logik sepenuhnya. Perkembangan ilmu sains turut dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosiologi seperti pemikiran manusia, budaya serta keadaan masyarakat pada sesuatu masa. Seterusnya, saya akan menerangkan fasa pramodernisme bermula dengan aspek metafizik. Pandangan dunia pada zaman ini berasaskan supernaturalisme di mana mereka percaya realiti sebenar ditentukan oleh kuasa Tuhan dan alam gaib. Bagi aspek epistemologi pula, sumber pengetahuan utama bukan berasal daripada logik sains tetapi melalui wahyu, kepercayaan, institusi tasawuf serta tradisi yang diwarisi daripada institusi suci. Beralih kepada sifat manusia, fasa ini melihat manusia sebagai makhluk yang mempunyai dosa asal dan setiap helah nafas kita tertakluk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Secara fizikal dan spiritual, manusia dilihat sebagai dualisme, iaitu gabungan jiwa dan jasad. Seterusnya, bagi aspek etika, masyarakat pramoden mengamalkan kolektivisme dan altruisme. Ini bermakna kepentingan komuniti dan pengorbanan diri demi masyarakat adalah jauh lebih utama berbanding kepentingan individu. Dalam sudut politik dan ekonomi pula, sistem feudalisme menjadi tunjang utama dan struktur sosial yang sangat berhierarki antara pemerintah dan rakyat. Akhir sekali, fasa ini secara geografinya berlaku di seluruh dunia dan masanya diletak pada zaman pertengahan iaitu era sebelum penjarahan sains bermula. Secara ringkasnya, pramodernisme ini meletakkan ketuhanan dan masyarakat sebagai paksi kehidupan. Seterusnya, saya akan menerangkan modernisme dalam pelbagai sudut. Yang pertama dari sudut metafizik. Modernisme percaya kepada realisme dan naturalisme. Maksudnya manusia melihat dunia berdasarkan perkara yang nyata dan boleh dibuktikan secara saintifik, bukan unsur supernatural semata-mata. Seterusnya dalam aspek epistemologi atau cara manusia memperoleh ilmu, modernisme menekankan objektivisme iaitu ilmu diperoleh melalui pengalaman, pemerhatian dan juga logik akal. Bagi aspek sifat manusia, modernisme percaya bahawa manusia dilahirkan seperti tabula rasa, iaitu kosong dan boleh dibentuk melalui pendidikan, persekitaran dan juga pilihan sendiri. Oleh itu, manusia dianggap mempunyai autonomi untuk menentukan kehidupan mereka sendiri. Dalam aspek etika pula, modernisme lebih cenderung kepada individualisme di mana kebebasan dan hak individu sangat dipentingkan. Akhir sekali, dari segi politik dan ekonomi, modernisme berkait rapat dengan kapitalisme liberal yang memberi kebebasan dalam ekonomi dan juga perniagaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pasca modernisme. Jadi, apa itu pasca modernisme? Pasca modernisme ni ialah satu pemikiran yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme. Jika modernisme terlalu menekankan akal, rationality dan sains, pasca modernisme ni lebih kepada percaya bahawa manusia bukan hanya bergantung kepada logik semata-mata, tetapi ia juga dipengaruhi oleh emosi, intuisi dan kerohanian. Pasca modernisme juga menolak idea bahawa sains adalah sumber kebenaran yang mutlak. Mereka berpendapat bahawa ilmu pengetahuan boleh dipengaruhi oleh faktor psikologi, budaya dan sosial masyarakat.
Selain itu, ia juga menentang objektiviti kerana setiap individu mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeza. Oleh sebab itu, tiada satu pun kebenaran yang boleh dianggap sesuai untuk semua orang. Jadi kesimpulannya, pasca modernisme ni dia menekankan kepada kepelbagaian perspektif dan kebebasan dalam memahami sesuatu perkara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, kita pergi kepada perbandingan antara modernisme dan pasca modernisme, di mana modernisme merupakan satu aliran pemikiran yang percaya bahawa manusia mampu mencapai kemajuan melalui akal fikiran, rationality dan sains. Dalam modernisme, kebenaran dianggap bersifat mutlak dan objektif. Oleh sebab itu, golongan modernisme sangat mengagungkan sains dan kaedah saintifik sebagai sumber utama ilmu. Sebagai contoh, hospital pada masa kini menggunakan teknologi moden seperti AI dan penyelidikan saintifik untuk merawat penyakit serta meningkatkan tahap kesihatan manusia. Selain itu, pemikiran modernisme juga lebih teratur, berstruktur dan memberi fokus kepada kemajuan manusia serta teknologi. Manakala, pasca modernisme pula muncul sebagai reaksi terhadap modernisme, di mana pasca modernisme ini menolak idea bahawa hanya satu kebenaran mutlak boleh diterima. Sebaliknya, aliran ini menganggap kebenaran bersifat relatif dan subjektif mengikut perspektif individu. Dan pasca modernisme juga lebih menekankan emosi, pengalaman individu dan kebebasan dalam berfikir. Contohnya, di dalam media sosial hari ini, ramai individu percaya bahawa semua pendapat adalah betul berdasarkan perspektif masing-masing walaupun bercanggah dengan fakta. Akhir sekali, mereka juga macam mengkritik objektiviti sains dan percaya bahawa sains tu bukan satu-satunya sumber ilmu yang ada. Kesimpulannya, modernisme lebih menekankan rationality dan kemajuan melalui sains, manakala pasca modernisme pula memberi kebebasan kepada pelbagai tafsiran dan perspektif dalam memahami sesuatu perkara. Terima kasih. Seterusnya, kita fokus kepada cabaran utama ideologi pasca moden. Kita lihat kepada konflik pemikiran dalam masyarakat. Yang pertama, modernisme versus pasca modernisme. Modernisme menekankan rationality, objektiviti dan sains sebagai kebenaran mutlak. Tetapi, pasca modernisme pula menolak logocentrism dan lebih menekankan subjektiviti, emosi serta intuisi. Jadi, di sini timbul konflik, adakah kebenaran itu mutlak atau relatif? Selain itu, iaitu yang kedua, ada juga konflik antara pasca modernisme dengan agama. Agama menegaskan kebenaran mutlak, contohnya kewujudan Tuhan. Tetapi, relativisme menerima pelbagai sudut pandangan termasuk yang bercanggah. Akibatnya, ia menimbulkan keraguan dalam akidah dan melemahkan kepastian keagamaan. Yang ketiga, dari sudut moral dan sosial. Relativisme menjadikan nilai bergantung kepada individu atau masyarakat. Agama dan tradisi pula menekankan norma tetap seperti halal dan haram. Jadi di sini berlaku konflik apabila nilai relatif bertembung dengan nilai universal. Dan yang terakhir, itu yang keempat, dalam politik dan ekonomi, pasca modernisme membawa kepada politik pasca kebenaran, politik identiti dan anarki. Sedangkan modernisme dan tradisi menekankan konsensus, legitimasi dan struktur negara. Hasilnya, berlaku perpecahan identiti dan melemahkan autoriti. Kemudian, kita fokus cabaran kepada agama dan moral. Relativisme menolak kewujudan kebenaran mutlak, sedangkan agama menuntut kepastian dogmatik. Contohnya, kepercayaan kepada Tuhan dalam Islam adalah mutlak dan tidak boleh diragui sama sekali. Tetapi, dalam relativisme, ia boleh menerima pandangan Tuhan wujud dan Tuhan tidak wujud sebagai sama-sama benar. Yang jelas, ia bercanggah dengan logik. Kemudian, dari sudut moral pula, relativisme menjadikan nilai bergantung kepada masyarakat atau individu. Ini membuka ruang kepada hedonisme, narsisisme dan anarki moral kerana tiada lagi standard universal untuk menentukan benar atau salah. Kesimpulannya, ideologi pasca moden melalui relativisme membawa cabaran besar kepada masyarakat di mana ia mencetuskan konflik pemikiran, menggugat kepastian agama dan melemahkan asas moral. Oleh itu, agama dan tradisi perlu tampil sebagai benteng untuk mempertahankan kebenaran mutlak dalam kehidupan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan yang ketujuh untuk pembentangan ideologi dan isu semasa bagi bahagian yang pertama.
Untuk bahagian yang kedua pula, kami akan serahkan kepada kumpulan yang seterusnya iaitu kumpulan yang ke-8.